jalan-jalan ke Kuala Gandar. Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Muhammad Iskandar. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua umat Islam di muka bumi ini. Dan Alhamdulillah, setelah sekian lama saya tidak buat konten, hari ini merupakan konten pertama saya di bulan puasa ini dan untuk tahun 2025. Dan saya ingin mengucapkan semoga bulan puasa ini lebih bermakna berbanding bulan-bulan yang sebelum-sebelum ini. Okey, jadi hari ini kita akan pergi keluar. Nak tahu kat mana? Kena tonton video ini sehingga habis Dan besar kemungkinan konten hari ini pun saya tak tahu nak buat konten apa. Jadi tengok je lah. Dan saya harap video kali ini tidaklah membosankan lah untuk bulan-bulan puasa ni. Jadi mungkin kita akan pergi berbuka puasa lah. Tapi berbuka puasa dengan siapa saya pun tak tahulah. Mungkin keseorangan diri. Okey, sekarang jam menunjukkan hampir 4.50. Kita nak pergi ke suatu tempat dulu. Jadi kejap lagi kita sambung kat tempat tu. Dan bila dah sampai ke tempat tu, saya tak tahu lagi saya akan buat konten ke tak. Sebab saya kena tanya tempat tu boleh record video ke tak ya. Okey, kita tunggu dan lihat. Okey gang, sekarang kita sudah sampai di mana? Lebih kurang dekat Galeria Trend tu, berhadapan dengan Royal Theatre. Situ Royal Theatre Shah Alam. Dan yang saya dapat info dekat pagi akan ada jualan JC Selangor bermula hari ni 12.3 sampai 23 tak start pukul 4 petang sampai pukul 7.30. Lebih kurang itulah. Jika nak info lebih lanjut boleh lihat di IG Selangor FC ya. Siapa yang pernah pesan ataupun orang yang minat JC mahu beli t-shirt JC Selangor dengan harga diskaun boleh datang sini ya. Galeria Trend dah saya dekat C14. Dia betul dekat dengan Hotel Maja dengan Royal Theatre Shah Alam. Okey. Okey gang, sekarang kita sudah jumpa SFC Costa kali ni. Dia betul-betul dekat signboard ni. Kalau nampak lah betul-betul dekat signboard ni. Apa ni? Betul-betul tepi jalan ni. Dan dekat sini ya. Ada buat bomo ada buat bomo situ. Nampak tak? Ada buat bomo boleh datang dekat sini. Dekat nama dia ni. Nampak? Ni. Ini nama dia. Okey, kat depan ni ya. Dan saya minta maaf lah anda kata suara saya tidak kedengaran. Sebab saya tak menggunakan mic. Jadi saya harap anda bolehlah dengar suara saya. Okay, let's go. Okay gang, sekarang kita sudah habis selesai membeli di bazar. Hari ini saya akan membuka puasa dengan air saja. Air kosong dengan air soda herb. Sekarang kita sedang menuju ke tempat untuk mencari tempat berbuka. Sekarang saya berada di Taman Tasik Shah Alam Aduh. Okay, sekarang kita berada di Taman Tasik Shah Alam. Comel lighting. Sekarang kita mencari tempat untuk berbuka. Anda semua mesti tertanya kan, saya berbuka dengan siapa? Adakah seorang diri? Oh, comel. Oh, comel. Molek. Sesiapa yang ingin bermain kayak, dekat sini pun ada kayak tau. Dekat sana tu ada sewa kayak semua dengan bot lah. Harga nanti saya akan tunjuk.
harga berapa. Sekarang kita perlu berjalan dulu. Mungkin konten kali ni mungkin agak singkat lah, tapi saya harap menghilangkan rasa bosan anda semua lah ya. Okay, yang air saya ni nak jatuh lah. Sambil kita berjalan, saya cuma kata-kata untuk hari ni lah. Kata-kata untuk hari ni, di bulan puasa ni, banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah berbuat ibadah. Walaupun kita semua tak baik, mana tahu di bulan yang mulia ini akan ada amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke, kita pun tak tahu. Jadi teruslah berbuat baik meskipun tak tahulah nak kata apa. Okey, aduh. Dan hari ni saya memang mungkin berbuka puasa dengan air sebab saya ingin diet. Sebab saya rasa badan saya dah gemuk ni. Kita nak pergi cari tempat ni. Okey, berbalik pada yang saya bagi tahu harga kayak tadi. Siapa ingin bermain kayak, ni saya ada tunjuk harga dia Saya tak tahu nampak ke tak. Tu harga dia tu harga dia Harga dia ada kat sini Harga dia berhadapan dengan berhadapan dengan tu. Berhadapan dengan Kak Ani Check Out tahu nampak ke tak Berhadapan dengan Kak Ani Check Out sini ni harga dia. Ni harga dia Siapa ingin bermain kayak, main boat, bolehlah datang sini. Sekarang saya ingin cari tempat ni. Lagi satu saya bagi pantun nak 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Jikalau kita dapat menahan puasa hari-hari, insya-Allah kita pasti akan menang. Macam tak ada kena-mengena Mana nak cari tempat. Alat-alat cuaca hari ni setakat ni alhamdulillah agak baik. Dekat padang ni pun sudah buat baru anak-anak, adik-adik, budak-budak boleh lah berjalan. Kita dah nak sampai dah. Saya sudah nampak dah tempat tu. Saya rasa bila saya sampai ni, saya rasa saya perlu off dulu. Kalau saya rasa saya nak sambung, saya sambung je lagi. Kalau tak, mungkin saya sambung selepas berbuka nanti Ini pun saya santai je buat video macam ni Penat agak Okey, saya dah sampai. Okey, saya dah sampai pondok tu. Ada satu pondok. Okey, sampai situ sajalah Nanti kita sambung balik. Kita sudah habis beriftar puasa di pondok ni. Lepas tu, itu sajalah yang saya boleh bagi tahu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, and share. Pergi ke tempat orang sebagai tetamu. Bye bye. Dari calon menantu mamamu. Assalamualaikum.